Di sebalik setiap helaian buku, ada usaha yang tidak pernah berhenti. Di sebalik setiap tulisan yang terhasil, ada insan yang sabar membimbing tanpa jemu. Belajar bukan tentang siapa paling hebat, tetapi siapa yang terus berusaha walaupun susah. Amar, boleh buat tak? Okey, mari cikgu ajarkan. Okey, bentuk kacang sikit. Bentuk color tu. Bagi betul. Cantik dah tu. Bagi bulat sikit. Macam tu pula. Okey, dah pandai pun. Kau yang pertama percaya aku boleh. Masa tu aku sendiri tidak yakin pada diriku. Betul semua lah, Mak. Terima kasih Ustaz Amar. Sama-sama. 15 tahun telah berlalu. Kini aku bukan lagi murid kecil yang selalu duduk di kerusi kayu itu. Assalamualaikum Ustaz Amar. Salam. Hari ini aku kembali melangkah ke sekolah dengan satu rasa yang tidak pernah berubah. Rasa hormat dan terima kasih kepada guru-guru yang pernah mendidik aku dahulu. Kini aku lebih mengerti. Ada insan yang hadir tanpa harapkan apa-apa. Cikgu hadiahkan sebatang pen merah ini kepada kamu, Amar. Kamu nak menjadi seorang guru kan, Amar? Kamu gunakanlah pen ini ketika kamu teringatkan cikgu. Dan cikgu harap cita-cita kamu akan tercapai, Amar. Selamat maju jaya, Amar. Ada insan yang meninggalkan makna yang besar dalam hidup seseorang. Terima kasih cikgu kerana tidak pernah jemu mendidik kami.